Apa yang macam bau busuk ni ah? Hai, aku rasa aku bau lepas mandi. Apa benda yang bau busuk ni? Ni aku tak puas hati ni aku cari. Ini bau semacam ni kencing kucing apa ni? Dekat mana dia pancut ah? Tapi macam tak ada bau kat luar ni. Aku rasa kat dalam rumah. Takkan dia masuk dalam rumah pancut pula nak kena ni. Takkan bau helmet aku. Gila. Bau macam ni, Mat. Mesti semua bau ni. Ni yang tak ngam ni. Oi, dahsyat, Mat. Yang, kita bagi spray apa yang kecil yang wangi tu? Tengok sekejap. Bagi satu sudah lah. Yang nak bagi sampai 3 ni buat apa? Lah, brand Jetron. Ini brand minyak hitam yang aku selalu pakai dekat motor aku tu. Yang ni sekarang Jetron dah keluar refresher Mana beli ni? TikTok Shop Bapa, helmet pun boleh spray, kasut, jaket, racing suit. Weh, baik ni. Racing suit tu aku tak ada lah. Helmet, jaket, kasut tu ada lah. Ambil kita try sekejap. Berapa liter ni? 240 ml. Spray sekejap. Ni bila dia dah tembak nanti dia serap masuk. Nak gosok-gosok sikit boleh lah ni. Ni ngam lah ni. Tak payah nak buka-buka padding. Tak payah nak jemur-jemur basuh apa. Tembak macam ni je. Foam dia masuk. Macam ni bau sedap. Aroma dia tu. Satu rumah dah macam bau spray rumah dah. Yang mana nak dapatkan ni? Helmet boleh spray, kasut boleh spray, jaket boleh spray. Kau nak racing boleh pakai juga racing suit ni. Beg kuning. Mantap woi.